Bagi salam waktu jumpa tu apa hukumnya? Kalau kita jumpa orang, Assalamualaikum. Tuan-tuan, praktis sebut bagi betul. Assalamualaikum. Syaddah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Karut ni cerita. Kum tu kak mim aja, bukan kak waw mim. Kalau kak waw mim tu kum. Kita ni receh yang ni. Kelas tajwid bakat tuang. Kelas tajwid tak minat. Kelas ada cerita-cerita sahabat, cerita apa ni ramai. Tapi bila main tajwid, kurang. Akhirnya kita punya sebutan. Sampai kesalahan dia kata khata'awi. Salah terang teruk ni apa dia? Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Dengar. Dia mengenyam dalam orak perut ni sampai ujung rambut ni. Dengar bila orang baca. Awak ni. Pasal apa dia jadi lagu tu? Pasal apa? Pasal dia bagi salam pun. Assalamualaikum. Tang tu dah salah dah. Dia bawa pergi sampai Qul huwallahu pun salah. Kan? Nampak? So, dia kata memberi salam itu bagaimana memberi salam pada waktu berjumpa tu apa hukum dia. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan pada hadis itu menunjukkan sunat bagi salam apabila jumpa. Okey, satu. Kan? Kita ingat balik hadis yang kita baca bulan lepas. Syekh ni masuk-masuk mai, dia semayang 2 rakaat. Lepas tu dia buat apa? Dia pergi bagi salam dekat Nabi. Assalamualaikum. Nabi jawab apa? Wa'alaik. Nabi jawab kat dia. Lepas tu Nabi kata, pergi ambil sembahyang lain. Lepas tu jadi berapa kali? 3 kali. 3 kali dia sembahyang, dia mai jumpa Nabi, Assalamualaikum. Bagi salam lagi. Nabi jawab wa'alaik, Nabi suruh buat lain, sembahyang lain. 3 kali. Dia mai perbahasan ni, kalau kita jumpa orang, disuruh tak bagi salam, sunat bagi salam. Bagi banyak kali, boleh tak boleh? Tu. Pasal apa? Pasal hadis yang kita baca bulan lepas, Syekh ni bagi salam dekat Nabi berapa kali? 3 kali. Cuba kita baca. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, hadis tu menunjukkan sunat bagi salam pada waktu jumpa. Dan wajib atas orang yang diberi salam, menjawab salam. Bagi salam sunat, jawab wajib. Kecuali nakai. Tunggu tepi jalan, nampak orang perempuan main, Assalamualaikum kak, tak jawab, dosa. Lagu tu. Ada. Jadi. Baik. Dia kata, dan sunat diulang bagi salam manakala berulang-ulang jumpa. Dia kata, jumpa banyak kali pun sunat bagi salam. Tapi jangan jadi macam berem pendek. Tengok gambar berem pendek. Orang baru nak mula cakap, Allahumma salli ala Muhammad. Saya kontu kata, tak kami, Allahumma salli ala Muhammad. Kontu kata, tak kami, Allahumma salli ala Muhammad. Sampai tak boleh nak bercakap, dia duduk berselawat. Itu berem pendek. Sama dengan bagi salam. Janganlah sampai jumpa, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, simak-simak, balik kat konisat, balik pula, Assalamualaikum. Tu nak kena. Biarlah antara satu salam dengan satu salam tu ada gap dia sikit. Baik. So dia beritahu di sini, dia kata sunat juga. Dia kata kalau berulang-ulang jumpa, tapi dalam jarak masa yang menasabah, mengulangi lagi salam tu. Dan wajib atas orang yang diberi salam tu jawab salam. Walaupun dia ulang banyak kali, jawab. Benda ni jadi bila tuan-tuan? Bila cakap telefon putih lain. Kan kita telefon kawan, Assalamualaikum. Dia pun jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi. Duk ada di mana ni? Dia kata ni duk ada di ofis, look putih. Dah lain pula. Assalamualaikum. 2 kali dah. Bagi salam. Dah duk ada mana kata? Dia ni kata ada di ofis. Kerja ke hari ni? Look putih pula. Telefon lagi. Dia ni angkat, Assalamualaikum. Tu dia. Boleh tak boleh? Boleh. Dia kata tak salah, tapi tu tak kata apa. Lagu tu. Kan? Kita kata duk bagi salam, jawab salam putih. Jawab salam, nak abang apa? Abang terus. Kita duk bagi salam dah. Kata. Nampak? Begitu. Bagi salam berulang kali tu tak salah. Dia kata sunat juga. Tapi jawab bila ada orang bagi, wajib. Wajib kena jawab. Dan sunat diulang-ulang bagi salam itu manakala berulang-ulang jumpa dan jika berhampiran masa jumpa itu sekalipun. Dia kata tak salah kalau nak buat macam tu. Dan wajib pula yang menjawab salam itu tiap-tiap kali diberi salam ke atasnya. Habis. Masalah, dia kata bagi salam tu bagaimana lafaz jawabnya. Saya tengok tuan. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, dan bahawasanya lafaz jawab salam itu ialah wa'alaikumussalam. Itu jawapan dia, wa'alaikumussalam. Ataupun boleh juga jawab wa'alaika dengan waw.
Kalau nak jawab dekat tu saja, waw kena ada. Macam Nabi buat. Syekh ni masuk rumah, Assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi jawab, wa'alaik. Pasal Nabi tak jawab penuh, wa'alaikumussalam. Nabi jawab, wa'alaik. Kalau nak jawab alaik saja, kena ada waw. Pasal apa? Pasal dia nak ikat dengan salam yang kawan tu bagi. Selamat sejahtera ke atas engkau dan ke atas engkau. Dan tu dia kait balik salam kawan tu. Hang ucap selamat ke aku dan aku ucap balik dekat hang. Kalau nak jawab alaik saja, kena ada wa'alaika. Waw tu kena ada, dia kata. Baik, dan bermula waw itu sunat didatangkan di sisi jumhur. Tapi kalau nak jawab wa'alaikumussalam warahmatullah, waw tu sunat. Dia kata sunat didatangkan. Dan mewajibkan dia oleh setengah daripada ashab kita. Ada sebahagian wajibkan, kena sebut wa'alaikumussalam. Begitu. Dan tiada apa suatu atahiyah. Wow tu tak ada masalah besar. Jangan pergi duduk bertengkar pasal wow tu pula dah bertengkar pula. Dia ni kata sunat, dia ni kata wajib, dia ni bertengkar pula pasal wow tu saja bertengkar. Begitu. Firman Allah Subhanahu wa taala, dia kata pasal apa? Pasal ada dalam Quran cerita qalu salama qala salam. Lagu tu aja. Maksudnya berkata mereka tu siapa dia? Ahli syurga. Orang yang duduk dalam syurga esok, jumpa sama-sama mereka ni, salam, salam. Qalu salama. Bila A jumpa dengan B, salam. Qala salam. Kawan hak B ni pun kata, salam. Jadi, sama dengan kita pakai handphone hari ni, kita nak teks kawan kita. Kita tulis, salam. Ada di mana? Salam saja tu boleh tak boleh? Boleh. Tak payah tulis, Assalam. Tak payah. Hak tu pun tengah je. Hak tu pun tengah juga. Ni pasal salam saja. Kena tulis Assalam. Pasal Assalamualaikum. Bila kita nak ambil pendek, kena kata Assalam. Tak boleh sebut salam. Hak tu pun tengah juga. Dalam Quran kata apa? Penghuni syurga ni, qalu salama, qala salam. Salam saja ya. Jadi kalau kita nak teks kawan kita, nak SMS kawan kita, kita tulis salam. That's it. Tak salah. Bahkan itu yang diucap di dalam syurga. Tak salah. Qalu salama, qala salam. Artinya berkata mereka itu selamat, jawabnya pun selamat. Kalau jumpa geng-geng muda di Penang, dia tak kata Assalamualaikum. Ada geng yang macam ni. Jumpa, selamat. Begitu ya. Dia pakai translate terus ya. Jumpa, nampak kawan je. Selamat. Dia ni pun selamat. Semua selamat mereka ni. Selamat tu translation daripada salam. Tapi sebut salam lah. Itu lebih baik.